Cincin besi disarungkan pada tangan. Detik seterusnya, tangan babi masin itu terbelah dua. Kemudian masukkan penisilin ke dalam. Tapi yang peliknya, budak itu langsung tidak berasa sakit. Selepas menyelesaikan operasi ajaib ini, nampaknya ada kuasa prasejarah melonjak dalam lengan Hia Oshuai. Saya tidak mahu dia menutup matanya ketika ini. TV hilang secara misteri. Dia sangat keliru sehingga dia menyangka matanya telah hilang deria rasa. Tapi kejap, TV secara ajaib muncul lagi. Dia sangat takut sehingga dia cepat-cepat menghulurkan tangan untuk menyentuhnya. Tetapi ia seolah-olah telah mengembara ke dimensi lain. Untuk memastikan ini bukan ilusi, dia mengingitkan mata pada kamera sekali lagi. Detik seterusnya, di matanya, apapun yang terjadi, anda boleh mengawal segala-galanya dengan mudah hanya dengan pemikiran anda. Memandangkan saya mempunyai kuasa besar yang begitu hebat, dia cepat-cepat bersiap untuk menunjuk-nunjuk di hadapan kawan-kawan baiknya. Meletakkan cawan di atas meja. Gunakan fikiran anda semula. Cawan air hilang serta-merta. Tetapi apa yang dia tidak sangka adalah itu. Jelas sekali cawan itu telah hilang. Kawan saya perasan sesuatu yang pelik. Sebelum dia dapat mengetahui apa yang berlaku, dua lelaki misteri berpakaian hitam tiba-tiba membawanya pergi. Hia Oshuai melawan dengan sekuat tenaga sebelum dia melepaskan diri. Tapi baru nak lari,